Bestnya tilam angin ni. Jom teman aku, pasang tilam angin aku yang baru ni. Yang lama tu dah arwah, jangan cakap kenapa. Majikan cakap. Itulah masalahnya bila majikan ada kat rumah. Yang baru ni aku akan aku akan simpan dalam bilik je. Memang aku tak akan bagi majikan masuk dalam bilik ya. Setiap pembelian tu dapat lagi 2 bantal percuma ni. Lepas tu dapat lagi corong lebih ni dan juga dia punya pelekat ni. Kalau ada bocor yang korang boleh nampak lah. Macam aku punya kes, aku tak tahu bocor tu kat mana. Dia datang sekali dengan dia punya pengecas tau. Yang ini off, yang ini masukkan angin, yang ini keluarkan angin. Korang slot in je macam ni. Lepas tu korang dah boleh start masukkan angin. Kalau korang tengok material dia memang sesuai untuk kulit kita sebab dia jenis yang macam velvet tau. Dia jenis baldu. Tebalan yang ni pun hanyalah 1 jengkal sahaja. Compact tu yang last time tu dia sangat tinggi. Jadi dia macam tak stabil bila kita berguling kiri ke kanan memang kita akan jatuh. Tapi yang ini sangatlah best. Yang ini bersaiz squid. Korang boleh tengok dekat link dekat bawah.